Cara nak guna acuan ni senang je. Just letak je roti kat sini. Yang ni saya beli yang petak supaya nanti dia punya balance kat tepi-tepi tu tak banyak sangat. Jadi tak adalah membazir sangat itu punya roti tu. Yang ni kita boleh sapu air sikit supaya dia lebih melekat. Dan kita letak aiskrim. Selain daripada aiskrim sebenarnya boleh je kita nak letak inti apa-apa. Nak buat sandwich goreng ke, nak letak inti ayam ke apa, boleh. Okay. Ya, dan kita tutup lah. Lepas tu just tekan macam ni sampai dia putus. Tu je. Okay, dah jadi macam ni. So kita bolehlah keluarkan dia. So, nampak the balance dia tak banyak sangat. So tak adalah rugi sangat itu punya roti tu. Okay, yang ni kalau kita buat aiskrim, kita kena frozen dulu. Kalau buat inti tak lain-lain tu okey je, boleh terus goreng roti ni. Kira bentuk acuan dia macam ni, dia ada lubang-lubang tu senang. Sebab dia tepi ni tajam, jadi senang kita nak putuskan roti tu. So yang ni kalau nak buat roti goreng, jual kat jiran-jiran pun boleh. Senang bila dah ada acuan macam ni. So beli tau.